Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya kedak video. Okey. Jadi sekali lah kita ada apa? Untuk review untuk baru lah. Daripada Blockis Wheels untuk transformer. Pokalah kawin minat transformer lah. Dari segi robot dia, dari segi apa? Dari segi kereta dia gapo memang kawin kalau apa utama nombor satu kawin transformer lah. Gua lain aku sikit. Tahu aku gapo. Sebab dia pok kacau dari jiwa kawin lah sejak zaman 90 lagi sebab kartun kawin tengok gapo. Nak beli masa tu tak ada beti. Boleh beli pun knockoff gitu lah. Hak bandai pun masa tu mahal dah 90 tu. Sebutir rasa dekat 50 kot, 50 kat. Lo ni kat. Kalau nilai lo ni kat 200 kot. Memang biku gigi 200 300 lah. Jadi kita akan review pusat untuk apa Blockis Wheels transformer untuk secret lah. Secret dia ada 4 lah secret dan juga Blockis trailer lah yang terbaru kau beli. Jadi yang pertama sekali hak ni regular lah. Regular sama ada kita boleh OP trailer ataupun Rodimus Prime vehicle lah. Biasa kalau tak ada Rodimus Prime vehicle biasa. Okay. Trailer dia lagi ni hak biasa. Okay. Okay, seterusnya kita pergi pada secret biasa Rodimus Prime. Ni shattered glass Rodimus Prime lah. Alternate dia. Ni lagi ni lah. Semua. Gitu. Okay, dia lagi ni. Tapi dia belakang exhaust dia lagi ni. Ngatuk dah. Tapi dia lagi ni. Kalau dia apa? Slide pun apa okey lah. Okey. Seterusnya Optimus Prime trailer biasa. Secret biasa. Dia transparent lah. Begini. Dia tidak diecast plastik. Kalau plastik dia besi. Kalau diecast dia besi sini. Okey. Borek ini. Biasalah. Dia macam semua kot. Sport Hot Wheels lah juga ni. Cuma dia kena pasal sosok lah. Sedapnya pasal gun. Lepas tu hot bijak lah. Lepas tu Rodimus Prime Super Secret Titanium. Bersih titanium lah. Dia rapi sikit laki tu. Tapi dia lagi tu depan ni. Ni boleh buka ni tapi payah sikit buka. Okey ni. Tayar getah lah. Okey, tayar getah. Okey. Cantik. Kok nombor 2 tak tahu dah lagu mana. Kita tengoklah kalau tu ambil nombor 2. Mungkin dia serupa juga kenderaannya. Hak lainnya mungkin kalah lah. Lepas tu hak mengalah sekali hak Super Secret ni lah. Titanium Optimus Prime. Dia gloss sikit lah. Gitu. Okay. Dia didatangi oleh dua gun ni lah. Ni dia dah panggil pelindung dia lah. Ni dia panggil ni ke apa ni exhaust lah. Exhaust ni. Kata. Okey. Tayar getah lah. Kini ada lebih boleh nyambung trailer tu lebih kurang ya. Glossy lah sikit. Bijak sikit. Jadi untuk membezakan kalau bubuh ni lah. Gitu. Lepas tu main event dia main belakang sikit lah deh. Ini punya trailer ni lah. Kau beli.
cabut dulu. Sekejap. Login. Dia beli buku Okey. Nanti kau buku dulu. Tak apa. Sebab kaya tak kena 2 tahun ni. Okey, dari segi apa? Trailer dia lebih kurang jugalah. Dengan mainline lah kira dia. Sebab ni dia sosek ni. Berapa dekat 50 jugalah. Dia beza dia tayar dia double macam tu. Okey. Double. Tayar getah. Dia 2 tayar. Hak lain tu biasa so tak dia double. Nampak hijau sikit nampak rio sikit. Cumanya jalan ke. Cumanya dia biasa punya hak normal lah. Tapi kalau nak beza kau bubuh dia mari dengan gun ni juga gun ni lah. Kau tak ubah lah. Pen ni biasa juga. Atau dia mari dengan trailer lah. Trailer dia lagi ni. Dia mari dengan robot ni. Lepas tu hak ni laser lah. So ya Allah. Ya dah. Ya. Sekejap. Dia dah daikah. Okey, dia jadi gitu lah. Lebih lagi jadi stesen macam. Ya. Dah. Sekejap. Jadi petrol station lah. Gitu. Jadi terletak lah dah. Sini maknanya 2 butir. Jadi comel lah untuk terak juga apa tu. Okey, sekejap. Kita atur. Gitu. Ini begitu. Ini begini. Jadi bijak ada gitu. Betul. Duduk naik gitu. Tu dia. Bijak. Ini kegemaran kawin lah ni. Di belakang ni Hot Wheel kita buat apa? Backdrop lah buat dia. Okey, sekejap. Kawin letak dia untuk hias tu. Untuk sini. Begini. Masuk. Gini dah. Begitu. Jadi ada ni. Tu. Masuk di sini lah. Okey, masuk di situ. Kita tengok sini. Boleh bubuh belakang ni. Cuma dia tak kemah mana lah kau tengok. Tak dekat dah. Lawa buat gini. Ni untuk titanium, buat comel titanium. Lacak molek ni trailer ke apa. Ini nak lekor. Nampak hijau molek. Nampak hijau molek. Hijau.
Okey, kalau berbohok lain rasa boleh kot. Boleh. Ya, susu. Boleh buat apa? Tak ada masalah. Dia masuk dah. Cuma dia tak tu lah. Tak ketak mana. Gitu. Okey. Trailer asal dia dah apa ni lah. Trailer asal. Okey. Sekian sajalah kan untuk review Blocky apa? Blocky hot secret ni trailer tu lah. Kena ambil gambar pula ni buat apa? Buat thumbnail ni. Nanti kau ambil gambar tak lagi dah. Untuk ni, untuk thumbnail ni segi ni lagu ada kok. Lagi sikit. Okey, tak apalah. Sekian dulu, nanti kau upload video kalau ada benda lain kau beli apa semua, kau ke pula video lain dah. Dalam masa terdekat juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.